Apa hukum seorang isteri mati suami hebohkan harta sepencarian kepada anak pilihan kesayangan saja dan merahsiakan kepada anak lain? Isteri juga tidak buat faraid, arwah suami sebaliknya beri harta tersebut pada anak kesayangan. Ini banyak berlaku. Dengar molek. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Bila suami mati, tak beri kepada anak, mak saja ambil harta. Ataupun beri kepada anak hak dia sayang saja. Atau beri kepada anak dia dengan suami dia saja, anak hak suami hak bini dulu tak beri. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Nampak? Harta tu menjadi haram. Bang, bila haram semayang tidak diterima. Ingat baik, dalam bab faraid makan harta haram, semayang tidak diterima. Bila semayang tidak diterima, haji, zakat, puasa dan lain-lain tak ada diterima juga. Kerana semayang nombor satu kira. Jaga baik-baik. Ramai yang rasa terikut dengan nafsu. Seronoklah kita boleh tipu. Suami kita tu duda. Sebelum kahwin dengan kita, dia kahwin dengan perempuan lain. Masa perang Jepun dulu. Ada anak seorang. Faham tak? Leni kahwin dengan kita. Bila dah kahwin dengan kita, suami kita mati. Kita tak beri harta pada anak dia. Sama dengan anak kita. Wajib kena sama. Faham? Walaupun anak tu lama dah kahwin dengan suami kita. Zaman Al-Qurso dia Al-Bukaki. Tak ada kira. Wajib kena atur. Faham tak? Bahagian dia mesti sama dengan nilai hak anak kita dapat. Kita diamkan perkara tu, haram, berdosa besar, kena laknat, dan semayang kita segala ibadat tidak diterima. Kata Sina Waqah, siapa makan harta haram, selama makan tu tidak akan diterima oleh Allah. Satu semayang juga pun. Nabi pula cerita, kulul lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Siapa yang tipu pusaka jadi makanan haram dia, maka dia lebih layak masuk neraka. Taubat tidak diterima, melainkan hantar balik bagian orang yang sepatutnya. Banyak kes gini. Tipu harta pusaka, pakat dengan orang jabat, pakat dengan tok pengulu, nak tipu saing. Mak masuk ada 100,000 dalam bank account, dia masuk nama anak, nama kedua, kononnya senang nak ambil duit, nak berobat mak, nak masuk dia nama kedua, mak pun mati. Ikut kaedah undang-undang bank, nama kedua boleh buat keluar duit. Faham? Ambil ke dia seorang. Seronoklah 100,000, tapi semayang tidak diterima. Masa dia sakit, dia menyesal. Tidak diterima taubatnya sampai dia mati. Hak ni kita kena jaga. Ibu saya telah kahwin. Mana pula ni? Selepas kematian ayah. Bila ayah dia mati, mak dia kahwin lain. Bila mak dia kahwin lain, saya jadilah ada mempunyai adik-beradik 7 orang. Jadi sekarang hasil ladang ibu dan ayah tiri saya yang uruskan. Masalah sekarang hasil duit dari ladang sedikit pun tidak diberi kepada kami. Apa hukumnya perbuatan ibu saya itu? Sedangkan kami semua dalam keadaan susah. Baik. Masalah hasil ladang ni, nak tahu dulu ladang tu hak siapa, kalau hak mak ke hak ayah. Kalau hak ayah, jadilah saka. Maka yang dapat makan itu sama ada dijual sekaligus ladang pakai sekaligus bagi, atau hasilnya dapat bulan-bulan. Kalau hak hasil bulan-bulan, ayah tiri tak dapat. Faham? Yang dapatnya ibu dan anak-anak. Perbuatan ibu makan seorang ini memang banyak berlaku dalam kes kematian. Yang paling banyak berlaku apabila matinya ayah, mak ni ambil habis piti-piti ayah. Boleh ke mak belaka, anak-anak tidak merasai. Hukumnya haram ni, berdosa besar. Jaga baik. Dijawab kan ni, dah anak kita kan? Dijawab anak dia. Anakmu pun harta bukan hartamu, harta laki mu. Faham tak? Piti ada 60,000 kebah di mak seorang. Anak tak beri. Banyak peseng lah ni. Hak hasil ladang, hasil tanaman pun bahan seorang. Tak beri. Tak boleh. Kalau hak orang kena bagi lalu dengan anak-anak. Tak boleh makan seorang, haram. Dia dosa ni banyak jenis. Ada jenis dosa yang kalau kita buat, amalan tak terima. Di antaranya ni, kalau tipu makan saka gini, amalan ditolak. Faham?
Oh jenis anak tiri ada hak dengan laki dulu. Belum kahwin dengan kita tu, dia ada anak dah dengan bini dulu. Bini tu mati, tembok di Jepun. Anak tu ada di nu, Tasik sini seorang. Lenin nikah dengan kita dah. Boleh anak 6 orang. Bila laki kita mati, kita bagi ke anak kita saja. Anak seorang hak dulu hak sini tak pergi atas piti. Haram. Berdosa besar. Faham lagi? Kena pergi atas piti dia ni. Kerana dia juga anak si mati. Faham? Ramai orang masuk neraka ki harta benda. Saya ada makan mesyuarat keluarga semua adik-beradik termasuk mak dan 2 orang saksi yang tidak layak terima pusaka mak. Hadirlah mesyuarat itu antara lain mak kata kalau aku mati nak suruh bagi harta pusaka mak sama rata saja. Tak kira sama ada anak lelaki anak perempuan. Semua adik-beradik setuju dalam mesyuarat tersebut. Tapi bila mak mati ada antara adik-beradik tak setuju cara itu. Bila nak ikut pembagian cara faraid. Adakah kena ikut wasiat mak, wasiat mesyuarat ataupun ikut faraid? Jawabnya, bila mati nak bagi cara faraid, nak bagi hal merata, ada pula yang tidak bersetuju. Maka wasiat ni laku sebelum mati atau selepas mati. Dia dikira selepas mati. Faham tak? Sebelum mati dia lara je. Lepas mati berjalan. Baik, bila lepas mati baru dikira berjalan, berhajat kepada persetujuan waris. Waris yang tidak setuju bagi sama rata hendaklah dibahagikan dulu menurut faraid dan bakinya dibahagi sama rata bagi waris yang bersetuju. Faham lagi? Si mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak laki-laki, 3 anak perempuan. Adakah si ibu itu orang yang tiada hak dalam pembahagian harta pusaka mengikut faraid? Dengar molek. Orang yang wajib tetap dapat harta selama-lamanya. Yang pertama, ibu si mati. Yang kedua, bapa si mati. Yang ketiga, suami atau isteri si mati. Yang keempat, anak si mati. 4 golongan ni, makam fardu dia panggil. Wajib dapat selama-lamanya. Faham? Jadi mak si mayat dapat pusaka. Tak bagi ke mak berdosa besar. Ingat, setengah isteri bila suami dia mati, semua dia ambil ke dia. Dia makan untuk dia dan anak-anak si mati. Sedangkan si mati ada mak di kampung atau ayah. Bahagiannya 1/6. Kalau 600,000, 100,000 untuk ayah di kampung. 100,000 tu dia tak atur ke ayah. Diguna untuk dia. Makan haram. Ditolak segala amal ibadat sampai mati. Jangan main. Kalau makan harta haram, tak diterima amal ibadat. Satu solat pun Tuhan tak terima. La yakbalullahu salati ahadikum ma fi jawfihi haram. Atau kama qala. Allah tidak akan terima satu semayang pun yang dalam perutnya makan harta haram. Nak ramai menipu harta pusaka.